Next soalan nombor 2 bagi trial Kedah. Okey. So kita baca, dia kata Raja 2 menunjukkan graf lengkung penyejukan dari suhu 50 ke suhu bilik bagi asid laurik. Takat beku asid laurik ialah 43.8. Okey, kalau penyejukan maksudnya keadaan jirim. Bila tanya tentang keadaan jirim mesti ingat PCG. Pepejahan cecair gas. So kalau penyejukan daripada cecair kepada pepejal lah. Okey, daripada cecair kepada pepejal. Lepas tu dia kata dari suhu 50 kepada suhu bilik. Suhu bilik kalau yang selaras kita guna 24. Okey. Kemudian dia bagi asid laurik, dia dah bagi formula, and then takat beku ialah 43.8. Okey, apa definisi takat beku? Suhu malar apabila suatu bahan berubah dari cecair kepada pepejal pada tekanan tertentu. Okey. Bila kata takat beku tu mesti suhu malar. Suhu malar apabila suatu bahan berubah dari cecair kepada pepejal. Sebab penyejukan cecair kepada pepejal pada tekanan tertentu. Okey. Lagi, alright. So inilah suhu 50 tadi tu. Sebab dia kata penyejukan dari suhu 50 kepada suhu bilik. Kemudian dia kata takat beku ada 43. Maksudnya suhu dekat mana dia mula mendata ini adalah 43.8. So itulah dia punya takat beku. Okey. Alright, so kita dah study dah. Okey, lagi kita boleh study lagi. Keadaan jirim dia bila menuruni macam ni, turun mesti satu fasa je. Sama juga kalau kita nak buat dia naik kan. Okey, ingat je, turun gunung ataupun naik gunung mesti seorang-seorang. Tak boleh ramai-ramai. Dia mesti seorang-seorang beratur belakang kan. So maksudnya bila seorang maksudnya ada satu je fasa, iaitu cecair. Sampai dekat takat ni barulah ada takat beku. Baru sampai takat beku. Maksudnya dia dah ada cecair campur pepejal. Dekat titik ni lah. Dekat titik ni barulah dia 100% jadi pepejal. Betul. That's why lah bila turun satu fasa balik. Pendek cerita, bila turun ataupun naik dia condong kan. So dia satu fasa. Kalau mendatar akan ada dua fasa lah. Kalau macam ni, pemanasan. Bila pemanasan daripada pepejal kepada pen cikgu ni, pepejal kepada cecair. So bila naik je seorang-seorang, maksudnya pepejal je. Sampai hak sini baru dia dah ada cecair peleburan. So pepejal campur cecair. Naik balik seorang-seorang balik, iaitu cecair saja. Okey. Sama jugalah kalau kita teruskan lagi kan. Teruskan lagi, lepas cecair campur gas lah. Atas gas. Okey. Alright. Okey, nyatakan jenis zarah. Jenis zarah ingat lagi tak? Kalau jenis zarah kita ingat tentang zaib. Jenis zarah je ada atom, ion dengan molekul. So asid laurik, ini formula dia. Kalau atom dia mesti seketul je, Mg, Al, itu atom. Kalau ion ada positif dengan negatif. Ni tak ada positif, tak ada negatif. So ini adalah molekul. So jenis zarah dia adalah molekul. Okey. Nyatakan proses perubahan keadaan jirim yang terlibat. So apa proses perubahan keadaan jirim? Daripada sini. Takat beku. Maksudnya proses dia pembekuan. Pembekuan. Sebab dia berubah daripada cecair kepada pepejal. Takat beku, pembekuan. Okey. Tandakan takat beku pada asid laurik. Kita dah tanda dah. Kita tanda macam ni lah. Dekat mana dia mendata tu kita buat garis putus-putus, kita letakkan suhu yang dia nyatakan. Kemudian kita label lah takat beku. Okey. Settle. Okey, lukiskan susunan zarah asid laurik pada 30 dan 45. Okey. Kalau dia kata kat sini tadi, kat sini tadi 43 ni, dia turun kan? Dia turun daripada 50.
Sampai 43 ni dia dah ada pepejal. Turun bawah ni dia jadi pepejal sepenuhnya. So soalan minta pada suhu 30 dengan 45. 45 berada kat sini lah. So dekat sini 43 hingga 50 ada nilai 45. So keadaan jirim dia adalah cecair. Lagi satu dia minta pada suhu 30. 30 confirm lah bawah daripada sini kan. So dia adalah fasa pepejal. Okey. So bila pepejal kita lukis 3 kali 3 lah. Cikgu lukis tak sama besar. Awak kena lukis sama besar tau. Cikgu je lukis tak sama besar ni. Awak kena lukis sama besar. Minimum 9 biji macam ni. 3 kali 3. 3 kali 3. Dia tak boleh buat 2 kali 5. Tak boleh. Walaupun dia lebih banyak 10. Tak boleh. Dia mesti minimum 3 kali 3. Okay, kalau cecair, cikgu suka lukis macam Allah. Pelak Akademi Fantasia. Dia bentuk orang. Cikgu suka lukis macam ni lah. Okay. Sebab kalau cecair dia masih rapat tetapi tidak tersusun. So awak lukis belelo ni, cikgu ada lukis bujur pula. Dia kena bulat je betul. Pen cikgu ni dah teruk. Macam tu. Adalah. Okey. Alright, tengok tu. Okey, itu saja.